Kita rakyat Malaysia nak buat kerja ke apa pun payah nak masuk pengawal keselamatan. Orang daripada negara luar kan Nepal. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video yang dirakam beradik ini memang bagi gambaran jelas benda yang disebut tu memang real berlaku. Dia tunjuk seorang pengawal keselamatan warga Nepal yang bukan saja biadab tapi siap rakam balik beradik tu. Sedangkan isu sebenar yang beradik tu cuba tegur ialah ketidakadilan dalam hal permit kerja. Kita rakyat Malaysia nak mohon kerja security pun kena ikut macam-macam prosedur. Rekod kena bersih, latihan kena lengkap, syarat ketat bertingkat-tingkat. Tapi bila sampai kepada warga asing, dia sendiri cakap daripada negara luar tak ada rekod tentera, permit security pun tak ada. Tapi boleh pula bekerja. Itu yang buat ramai rakyat panas. Berada tu siap sebuah kawasan Bandar Bukit Raja dan beberapa bandar lain tempat yang dia kata penuh pekerja asing jadi security tanpa tahu pun pakai pas apa. Kalau rakyat Malaysia semua kena ikut law. Tapi bila buat warga asing boleh pula longgar. Sebab tu berada negara immigration buatlah kerja. Nada dia pedas tapi poin dia jelas. Kalau betul berlaku begitu, tindakan memang patut dia ambil. Isu bukan pasal bangsa tapi pasal ketelusan dan keselamatan. Sistem mesti seragam, bukan dua darjat. Kita rakyat Malaysia nak buat kerja ke apa pun payah nak masuk pengawal keselamatan. Orang daripada negara luar kan Nepal. Boleh jadi pengawal keselamatan. Permit pengawal keselamatan berkaitan tentera pun tak ada. Lagi cakap besar. Dia ini kan Bukit Raja tau, Bandar Bukit Raja. Kalau immigration nak buat kerja operasi pun boleh ni. Banyak ni warga asing. Bandar Khairah, Lumira. Banyak warga asing. Lumira semua pun ada. Boleh jadi security. Tak payah ada permit kerja security pun. Dah boleh kerja security. Cari makan kat Malaysia. Kalau rakyat Malaysia itu nak kena ikut law. Rekod tak ada. Dia orang masuk Malaysia kerja macam mana. Apa pas pun pakai pun tak tahu. Apa pas pakai pun tak tahu. Immigration buatlah kerja ambil tindakan warga asing ni. Dah melampau sangat.